Breakfast pagi ni ada cereal, 2 jus orange dan apple kat sana. Kemudian ada vegetarian spring rolls, hash brown, croissant, buah-buah dan susu kat sini. Lepas tu sausage dengan telur kat sana. Good morning! Morning. Hari ni cuaca panas. Hari ni bos, Kenapa? Oh, selamat ni. Budak-budak ni. student. Student, betul. Ambil kos apa? Interview terus. Salah. Dia DIY. Oh, di Aiwan Dive Indonesia. Baru sampai. Kat sini kita boleh nampak kangaroo, wombat, emu dan juga koala dan juga saya. Kita jumpa saudara-saudara kita kat sini. Sesiapa yang nak datang ke Perth boleh kontak kami kat tours@selamatbercerita.com. Tapi kalau insentif boleh kontak kat insentif@selamatbercerita.com ataupun boleh WhatsApp kami 0111112884. Kita sekarang berada kat Caversham Wildlife Park dengan bersama grup kita selama 16 orang. Hai, good morning. Kita masuk ke jalan belakang. Jumpa saudara lagi. Yelah, datang kan nak jumpa anak saudara. Yang mana satu nak saudara? Tak tahulah, tengok ramai sangat anak saudara yang kecil. Yang lama tak jumpa. Awak bangun. Member kat sana. Seorang ni boleh ponten tidur kat sini. Kita kat Laughing Kookaburra. Awak? Tak, mak dia mesti ada. Mak dia mesti ada, mak dia lagi besar. Ayah dia pun mesti ada, ayah dia lagi besar. Miau. Miau. Dia bunyi macam mana? Miau. Kita masuk ke tempat tengok Wombat and Friends. Mak saudara dia. Nak tengok saudara mara. Ha. Okay, ni kawasan dia. Ada orang Kelantan lah situ. Senyum-senyum. Okay, saya bersama dengan Wombat. Hello Wombat. Sorry. Is it a bobtail? Yeah. Keras. Kita bersama Possum. Sama. Tukar. Semua gitu ni Apa side gitu. Do you want to have a hole? Yeah, so come up and line up here. Do you want to do a selfie? Yes. Yeah, so you hold it up like that, go that hand out like that. What we'll do, I'll hold this end and this end to face it the right way. And you go big smiles at the camera now, big smiles. Okay, thank you. Good job, well done. Kita bersama kangaroo, koala dengan wombat. Kalau tengok kat peta ni memang banyak haiwan ada kat sini. Kita dah pergi ke Wombat and Friends. Lepas tu kita akan pergi ke Farm Show. Dan kita jalan kaki ke sana. Sekarang pukul 9.55. Farm Show start pukul 10. Kita tengok dia cukur bulu biri-biri kat sini. Inilah buah gumnut. GUMNUT. My God! Besarnya! Lepas tu mule nama dia, horse campur donkey jadi mule. Lepas tu ini ialah alpaka. Hello alpaka. Ni ialah guinea pig dengan rabbit. Tapi ni bukan, ni ayam. Ayam juga. Ayam ni keluar. No, masuk balik. Kita masuk ke sini Farm Show pukul 10 lagi 3 minit. Tempat lalu kita duduk sini. That will start right at 7:30 in the morning. It's all put together just like it's a grow. The other way we can do it is up and down like this. Thank you, sir. Where are you from? Malaysia, okay. So get stand that minute. So go faster. Faster, come on, faster. Now the other way.
Ni orang betul lah. Hei. Tak patung. Orang betul tu. Orang betul. Ha. Pergi kat situ. Suruh dia kat kepala. Suruh dia kat kepala. Kita tengok. Oi, besarnya kambing ni. Tinggi. Hello. Kambing. Ni tanduk ni. Besar betul. Besar. Besar gini eh? Oh, berapa? Berapa ribu seekor sepasal? Awak kucing ni. Kucing pula kambing ni. Dia mari cium kita. Ani jadi isi noda ni. Kat pada rumah Kelantan ada juga gua ni. Tak cara. Bayar bawa duduk sini dah. Tangan topik. Kita masuk sini ke kangaroo. Enter here. Kita datang sini ambil makanan untuk kangaroo. Come on, come here. Come to daddy. Dia tak datang. Come to daddy. Sini. Oh, rajin makan gitu. Ha. Jadi tengah baring. Podeng kita bersama dengan anak kangaroo. Nama apa ni Podeng? Opi. Kawasan rehat untuk kangaroo dia tak boleh masuk, so dia bebas daripada kita lah, daripada manusia, tak ada kacau dia. Meh, makan. Ha, cepat makan. Tak nak. Kau nak makan tak? Ni, makanan ada. Mari. Mari kita makan. Ha, bagus. Nak juga. Di sini. Marilah makan dengan abang. Kaki pijak tarik kangaroo ni. Cek, dah cek, dah clear. Duduk sana kita cek. Selamatbercuti.com